Sebuah demokrasi yang hidup memerlukan rakyat yang berpengetahuan. Rakyat bukan sekadar menjadi pengikut yang pasif. Pohon selasih mempunyai banyak kegunaan dan memberi banyak manfaat. Demikian juga podcast Selasih Minda bertujuan menjana perbincangan yang bermanfaat mengenai bagaimana membina masa depan Malaysia yang lebih baik, agar rakyat dapat memikirkan pilihan-pilihan yang ada dan menentukan apa yang mereka inginkan. Temui pembicara-pembicara Selasih Minda di YouTube pada 1 Mei nanti. Mungkin kita perlu memulakan perbincangan Selasih Minda pada kali ini kalau ada kesempatannya dengan melakukan sedikit culaan, survey pandangan awam. Kerana hari ini kita akan menyentuh satu topik yang apa yang ditawarkan pada hari ini adalah reformasi perkhidmatan awam, bagaimana kedudukan dan apa hal yang tuju ke depan. Kerana untuk benar-benar sebuah reformasi itu bermakna, mungkin kita kena tanya apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan saya nak mulakan dengan kenyataan itu kerana bukanlah kita baru sekarang mendengar istilah tentang reformasi perkhidmatan awam ini. Kalau dalam pentadbiran Perdana Menteri yang keempat, banyak dah diperkenalkan, bermula dengan saya ingat masa saya muda dulu Bersih Cekap Amanah. Dan ada beberapa episod usaha daripada kerajaan cuba untuk memodernkan, memperkemas pentadbiran awam. Seingat saya antara mercu tandanya adalah penubuhan mampu misalnya. Itu sangat besar kesan dia. Cuma mutakhir ini, apakah masih lagi mampu? Itu persoalan yang mungkin kita bicara. Dah tak ada dah mampu. Dah tak mampu kan? Itu tetamu saya dah mula respon. Kita dah mula ke ni? Kita dah mula. Tetamu saya sangat casual. Yang keduanya, seingat saya kita bercakap tentang pemudah. Itu satu lagi episod yang besar untuk kita melihat kesan. Dan di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-6, ETP, GTP. Dan kali ini Madani pula yang menjanjikan reformasi. Mengapa di hujungnya sekarang ini kita masih bercakap tentang reformasi perkhidmatan awam? Berbanding misalnya UK buat reform era Thatcher dan dia tidak ada siri-siri sequelnya selepas itu hingga kini. Ya. Elok bila kita membincang ini dalam kerangka yang berbanding supaya kita tahu masalah kita apa. Kepada awam mungkin menganggap bahawa kebanyakan usaha reformasi ini kelihatan hanya seperti lip service yang akhirnya tidak membawa dampak yang sepatutnya. Itu yang kita akan cuba berikan suluhan secara spesifik di dalam Selasih Minda pada kali ini. 3 panelis, Tan Sri Datuk Dr. Madinah Muhammad. Kita mengenali beliau sebagai mantan Ketua Audit Negara. Tapi pengalaman saya dengan Tan Sri ini di KPM lah lama dan saya tahu wibawa Tan Sri. Jadi bila Selasih Minda bawa Tan Sri Minda tu saya tengok senarai saya kata wow. Itu komen saya yang awal lah. Kawan saya Aira, CEO Ideas, saya rasa institusi yang sangat dinamik dan saya sebut kepada Aira tadi antara research yang dilakukan oleh Ideas yang paling saya suka adalah tentang GLC. Dan tentu saja resident panel kita Datuk Dr. Anis Yusal Yusof yang mungkin bertanggungjawab membawa 2 panelis yang lain inilah. Sebab Selasih Minda ni dia ada cloud dia. Dia ada Tan Sri dia ada cloud dia. Betul. Jadi orang-orang yang dia suka tu dia bawa masuk sini lah. Saya ni hanya instrumen. Alhamdulillah. Datuk suka kat kita. Datuk Dr. ni dua-dua tetamu ni berhamdallah tu. Terima kasih kerana undangan pada kini. Tan Sri, saya mulakan dengan gambaran itu tadi ya. Beberapa episod yang saya lihat ini adalah merupakan antara effort ya, inisiatif untuk cuba mereformasikan. Walaupun misalnya DTP, ETP tidak spesifik melihat kepada struktur perkhidmatan awam. Tapi saya rasa itu niatnya. Jadi apabila orang merasakan bahawa macam tak berlaku reformasi yang benar-benar berdampak. Apa respon Tan Sri? Kita mulakan di situ. Terima kasih Tuan Syed. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebagaimana yang Tuan Syed mention tadi, saya perlu set the context. Saya telah bersara daripada perkhidmatan awam. Saya menjawat jawatan KSU Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi, KSU Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sebagai Ketua Audit Negara. So all in all maybe 35 tahun servis dalam public sector. Bila kita berkata mengenai transformasi sektor awam ni or civil service transformation,
we have to go back to basics. Basics bermakna, rightly said, Tuan Syed mention, beberapa Perdana Menteri kita yang lepas, antara priority mereka ialah untuk public sector transformation, dan you have mentioned quite a few. Dan kenapa Perdana Menteri ini merasakan adalah penting untuk kita embark on public sector transformation? It's not because public sector tidak perform atau public sector tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyampaikan efficient public service delivery, tetapi kerana situasi dan perkembangan global dan juga lokal, it demands mengendakkan satu peningkatan dalam public service delivery. Therefore, the word that was used was public sector transformation. Now, bila kita kata public sector transformation, semua orang akan kata, Masya Allah, such a huge task. Tetapi tidak sebenarnya. Kita punya history dan kita punya foundation sebenarnya telah sedia ada wujud over the years since I think I can say since we achieved independence, we have a good historical perspective. Tetapi through the years, institusi-institusi kerajaan yang telah kita wujudkan telah memainkan peranan masing-masing untuk memastikan segala bentuk akta, prosedur, work processes itu adalah in place. So pada saya, bila public sector transformation tu, it demands that we have continuous improvement. Kita tidak boleh selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Kita mesti sentiasa meningkatkan prestasi, dan kita perlu fikir, ya, bukan public sector transformation itu hanya milik sektor awam, tetapi it should be a national objective, melibatkan public sector, private sector, akademia dan masyarakat keseluruhannya. So that is very very important. Dan also akhirnya untuk segmen yang ini, saya nak menekankan betapa penting bila kita kata public sector transformation ialah substance over branding. Dan untuk makluman Tuan Syed dan juga those yang mengikuti siaran kita, saya adalah seorang ahli alumni PTD. Alumni PTD, dan kami telah bertungkus lumus beberapa bulan yang lepas untuk menyediakan satu kerangka dan recommendation kepada kerajaan mengenai apakah itu public sector transformation. Dan saya mengambil pointer-pointer dari situ untuk berkongsi pada hari ini. Saya akan minta Tan Sri kita perdalam ke situ. Saya beralih dulu kepada Aira untuk memahami. Saya punya mukadimah tadi adalah usaha kerajaan itu adalah, kalau berdasarkan apa yang Tan Sri sebut, in response of the changes that's happening globally. Saya mengesan sekurang-kurangnya, cuma saya yakin kita boleh rujuk beberapa survey, ada perasaan seolah-olah reformasi ini telat ataupun tidak berdampak. Apa bacaan ideas dalam hal ini? Okay, so bila kita cakap tentang reformasi institusi kan, any institution lah, sama ada public sector ataupun kalau civil society, kita selalu cakap tentang SPRM, SPR, banyak institusi negara, dan sekarang pun parlimen dah mula bersidang. Akan ada beberapa pindaan perlembagaan, ya. Yang paling penting sekali saya rasa ialah pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara contohnya. Jadi bila kita cakap tentang institutional reform, suka ataupun tidak, saya rasa dari pandangan masyarakat sivil, sama ada think tank macam Ideas ataupun grup-grup lain yang pushing untuk reform, memang ada persepsi bahawa mungkin ada resistance. Ada resistance dari entiti-entiti ini yang lambat, sengaja melambatkan, ataupun outrightly just tak nak menerima bahawa reformasi institusi itu adalah satu inisiatif yang sangat penting.
dan actually menjadi keutamaan kerajaan Madani, saya percaya, dan Datuk Seri Anwar sendiri. Tapi macam contohnya pemisahan kuasa AGPP ni kan, yang akan dibentangkan buat kali kedua, session parlimen sekarang ni bukan inisiatif yang baru, ya. Dan mungkin Datuk Anis juga someone yang maybe one of yang dah push when in government, outside of government. Idea sebenarnya dah tulis policy paper tentang AGPP dari 2016. This came on the heels of 1MDB lah sebenarnya. Jadi kenapa dia ambil masa yang sangat lama? Dan itu selalu menjadi tanda tanya, menjadi pertanyaan. Dan from civil society, from ideas sendiri, dalam kita punya engagement, bila kita nak push institutional reforms ni, kita bukan hanya bercakap sesama sendiri, kita bukan hanya bercakap pada media, tapi kita banyak buat libat urus juga dengan institusi kerajaan. Ya, so contohnya dengan AGC, kalau dari segi institutional reform, kita ada jawatan kuasa khas di parlimen, kita ada banyak jawatan kuasa lah sebenarnya yang telah ditubuhkan, tetapi malangnya masih lagi saya rasa ada persepsi yang kenapa susah untuk kita push. Saya nak intervene di situ, Aira, kerana Aira menyebut beberapa istilah. Satu, resistance. Resistance saya faham kalau ada structural resistance, tapi sengaja dilambatkan ini adalah by choice. Itu kalau saya memahaminya dengan betul. Kalau ada Aira menyenaraikan, mungkin kita boleh bincang lebih panjang, mungkin episod lain juga. Tapi dalam dapatan ideas yang sengaja dilambatkan, yang mutakhir ini mana? Saya boleh Dana mungkin politik, yang paling obvious sekali, pemisahan kuasa memang lambat, tapi okey lah, at least sekarang dah kita dah take that step. Yang saya rasa paling jelas sekali lah seperti Akta Pendanaan Politik contohnya, yang memang dah lama sangat dibawa, dibincangkan. Jadi masih belum tak nampak lagi. Saya suka jawapan itu sebab saya menjagakan itu juga. Saya nak beralih kepada Datuk Anis. Apabila disengajakan, Datuk has a lot to say. Tak apa, tapi kita masih 1 jam Datuk, tak boleh lebih-lebih. Kita cuba untuk landing, untuk kita bergerak ke hadapan. Kerana saya sebutkan tadi, kalau resistance saya boleh faham, kerana kita ada dinding-dinding yang perlu kita terobos dan runtuhkan. Tapi apabila disebutkan tadi sengaja dilambatkan, itu adalah kerana ada interest tertentu mengapa whoever is in power tak mahu ini dilakukan segera, kerana dia nak memanfaatkan. Jadi ini kita kena sembang dan bincang secara terbuka, kerana apa lagi elemen lain untuk kita menggesa perubahan ini kalau tidak dengan kefahaman daripada bottom up. Apa komen Datuk? Itu saya membuat kesimpulan. Dah kesimpulan dah, baru 15 minit Datuk dah kesimpulan. Berdasarkan observation yang lama. Sebab saya mulakan kajian tentang pendanaan politik sebagai contoh waktu saya Presiden Institute Integrity. Kemudian saya bentangkan di Special Cabinet Committee waktu saya di JICC. Dapat kelulusan, dah sediakan draft bill, draft bill dah siap. Dah pun saya serahkan ke Parlimen Disember 2019, patut di bacaan pertama Mac 2020. Berlaku pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri, dikaji semula. Jadi kesimpulannya, saya rasa orang politik tak mahu mereka diregulasikan. Itu yang perlu kita faham. Tapi berbalik kepada sama ada dia resist ke, sama ada dia tak mahu ke, I think kita kena balik pada transformasi perkhidmatan awam. Nama pun perkhidmatan awam, maknanya dia memberi khidmat kepada orang awam. Now persoalan kita, adakah perkhidmatan diberikan makin lama makin teruk, atau persepsi rakyat bagaimana? Sebab delivery service. Dan saya percaya ramai pejabat awam yang baik, yang telah melakukan kerja lebih daripada apa yang diharapkan dari mereka. Saya think kita kena be fair on that side. Sebab itu sewaktu saya bekerja dengan UNDP dulu, sering di mana juga saya pergi, orang memuji Malaysia kerana perkhidmatan awam kita antara terbaik di dunia. Boleh disebutkan begitu kerana sering mereka minta saya untuk arrange untuk bawa mereka datang ke Intan. Kita ada satu pusat latihan perkhidmatan awam yang baik, yang orang datang untuk belajar macam mana kita mengurus, melatih pejabat awam kita. Sebab apa berlaku dalam negara pun, government kita terus berfungsi. Dan kita sangat beruntung sebab ada orang macam Tan Sri Dr. Madinah
yang pernah memimpin Perkhidmatan Awam kita melaksanakan tugas apa yang sepatut dilakukan. Isu dia, saya melihat makin hari makin lama, kita tidak lagi mendapat yang terbaik dalam Perkhidmatan Awam. Okay. Orang-orang yang lulus cemerlang di universiti dan masuk Perkhidmatan Awam memilih untuk pergi ke private sector. Jadi siapa yang tinggal dalam Perkhidmatan Awam? Itu persoalan yang saya rasa perlu kita juga fikirkan sambil kita fikir kita nak transform. Ya kalau orangnya tak sampai ke tahap untuk kita mencapai, buatlah apa pun, latihlah macam mana pun. Dan saya ada pengalaman cuba melatih orang-orang di peringkat tinggi, sukar untuk kita capai apa yang kita mahukan. Itu realitinya. Keduanya, recruitment proses. Ini Tan Sri Madinah bukan setakat KSU, dia di JPA lama. Di sumber manusia. Jadi dia faham apa yang saya cuba cakapkan ini, sebab kadang-kala cara kita buat iklan untuk menarik minat orang, yalah, kerajaan just assume kalau tawaran kerajaan, sebab dulu orang semua nak kerja kerajaan. Berebut kan. Jadi keluar iklan dalam mana-mana surat khabar, hari apa pun dia tak kisah. Keluar satu kertas penuh tu, dia kata ini kementerian-kementerian memerlukan pegawai grade 1, gaji banyak ni. Sebenarnya cara kita mengiklankan pun tak menarik minat orang. Bayangkan seorang lulusan cemerlang macam Aira balik daripada UK, buka surat khabar, tengok iklan macam tu saja. Berbanding iklan daripada sebuah syarikat swasta, we are looking for leading Malaysian to join us to create history lah benda. Dah tentu itu you akan lebih associatekan Lebih diri. tertarik lah. Jadi saya rasa perkara dalam konteks nak memperbaiki Perkhidmatan Awam ni, kita kena tengok secara holistik. Khidmat macam mana, tahap orang yang nak masuk, dan kemudiannya melatih. Yang menjadi kerisauan saya, ini something yang saya fikir sangat mendalam, kita terlalu sibuk melatih pemimpin. Semua nak dijadikan pemimpin. Kalau dah semua jadi pemimpin, siapa nak jadi pengikut? Ya. Saya joke dengan isteri saya kata mungkin perlu saya cadangkan kerajaan tubuhkan institut latihan kepengikutan. Because kita tahu ini, it is equally important to be a good follower as it is to be a good leader. Dia tak boleh hanya, sebab tu waktu sekolah saya dulu, kami punya motto adalah berkhidmat memimpin. You kena serve to lead. Dia tak boleh terus-terus nak jadi leader. Datuk, kita banyak bersembang tentang ini sebelum saya beralih pada Tan Sri Madinah. Kalau kita buat rujukan kepada negara yang kita anggap katakanlah perkhidmatan awamnya cemerlang, mereka tidak perlu pun institusi seumpama itu. Betul. Yang penting adalah kerana budayanya betul. Saya ingin mencelah. Okay. I beg to differ. Perspektif saya sebagai seorang penjawat awam selama 30 lebih tahun, walaupun saya boleh akui kebenaran, banyak kebenaran dalam statement tu, tetapi untuk makluman semua, skim PTD, Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik ini adalah sehingga kini skim perkhidmatan yang desired, macam mana kita kata, yang dicemburui, yang mana setiap graduan universiti akan cuba untuk dilantik sebagai pegawai PTD. Yeah. Jadi tak kira lah dari segi iklannya menarik ke tak seksi, tetapi mereka akan tunggu bilakah akan diiklankan. Yang saya yang itu jelas saya tak setuju. Yeah. Yang saya setuju, benar apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Anis, iaitu bila semua yang graduan daripada pelbagai bidang, ya, ada yang daripada medicine, daripada undang-undang, mereka juga cuba untuk masuk ke skim PTD, tetapi at that basic level mereka hanya ada kelayakan yang basic, dan hanya yang first class honours atau yang cemerlang saja yang akan, bayangkan ya Tuan Syed, 80 sehingga 100,000 atau 200,000 permohonan untuk jawatan sebanyak mungkin 300. See how competitive it is. Namun demikian,
kita kata kita dah pilih yang terbaik. Yang 300 of the creme de la creme kita panggil lah. Kita PDD creme de la creme. Ni banyak orang marah kat saya lah. Tapi itu yang sebenarnya. Tetapi bila mereka ditempatkan di kementerian atau jabatan, mereka tidak dapat nak berprestasi sebagaimana yang kita jangkakan. Kerana apa? Kerana mereka adalah fresh daripada universiti, mereka belum lagi menjalani latihan dan juga pengalaman kerja yang orang kata sebagaimana yang seorang PTD sepatutnya boleh harungi. Saya kadang-kadang dulu sebagai KSU bila PTD muda ini saya suruh prepare lah under the guidance of the bosses kertas dasar. Saya terpaksa pulang balik berapa kali kerana tidak sampai ke tahap yang saya perlukan, dan lifelong learning atau post degrees are very important if you want to make it in the public service. Itu sebab JPA memberi banyak apa orang kata tawaran hadiah latihan persekutuan kepada bukan sahaja PTD, semua scheme of service untuk pursue master's degree, doctorate dan pelbagai. So saya boleh katakan memang tidak cukup basic level, tahap untuk cemerlang di basic level, tetapi mesti terus acquire degrees to further your ni. Tetapi that's also not enough. Sebagai KSU saya rasa experience, attitude, aptitude sangat penting. Individu itu sendiri jangan bila kata saya dah jadi pegawai PTD, mereka minta maaf saya gunakan perkataan bongkak. Saya dah buat jadi pegawai PTD, I know everything. No, you don't know anything. You have to learn. Itu sebab pengikut, followers itu sangat penting. Tetapi lagi penting adalah leadership di kementerian, di semua level, KSU, TKSU, setiausaha bahagian, untuk nurture dan coach dan mentor supaya mereka menjadi seorang individu yang benar-benar sedar bagaimana nak sampaikan perkhidmatan yang terbaik pada rakyat. Saya sambung sikit. Saya nak minta Datuk respon ini dengan berpandukan apa yang saya buat sini ya. Kita ada success story yang selalu saya setiap kali menemu bual bersama dengan KPPA. Klasiknya adalah immigration. Pasport dah jadi 1 jam because you're talking about delivery. So itu yang paling mudah dan dekat dengan hati rakyat. Sebab saya membayangkan soalan-soalan yang saya tanya ni apa yang rakyat akan lihat, Tan Sri ya. Kerana kalau kita memperdebatkan semata-mata PTD, kita melihat pengalaman Perancis meniadakan kerana rakyat bergolak menolak, mengatakan ini adalah satu elite kelas yang tidak diperlukan. Kita terlalu birokratik. Jadi masalah saya yang saya nak minta tuan-tuan bantu adalah bila kita kata reformasi sektor awam, apa natijah akhirnya yang kita harus lihat ukurannya? Kerana antara kritik lain kepada Malaysia misalnya jumlah penjawat yang terlalu ramai. Dan yang ini selalu saya selalu tanya, kalau ekonomi kita ada petunjuk indeks yang jelas. Kalau sektor awam, saya digambarkan sepatutnya ada indeks produktivitinya meningkat atau macam mana. Tapi ia tidak dilaporkan. Dan kita awam tidak ada maklumat ini untuk mengatakan kita punya sektor awam ni, bantu saya di sini. Kalau kita nak melihat reformasi sektor awam, apa yang kita perlu? Itu yang pemudah cuba laksanakan. Dan pada sebab itu saya di awal tadi permulaan saya kata perkhidmatan awam, memberi khidmat pada orang awam. So tahap itu yang nak kita tingkatkan. Dan apa yang Tan Sri Madani sebut tu saya rasa penting. Sebab walaupun kita dah melatih bawa yang terbaik, isu dia, cabaran dia, macam mana kita nak tangani kalau ada interference daripada political luaran. Interference. Nak tentukan siapa jadi Datuk, KSU. political interference. Bukan political saja, dia banyak interference. Kalau bukan political apa lagi? Business interference. Business. Tapi Daripada, business interference tidak akan berlaku kalau tidak direlakan oleh politician. Itu juga, tapi ada kalanya dia boleh menelusup masuk terus kepada orang penjawat awam daripada palace mungkin. Benda-benda ini, faktor-faktor ini penting untuk kita tangani awal. Kalau tidak, buatlah apa transformasi, reformasi segala benda, dia tak akan berlaku. Sebab itu yang saya katakan,
kita boleh latih seorang tu yang baik untuk dia menerajui sebuah kementerian, tiba-tiba menteri dia kata, oh, engkau bukan daripada negeri aku, engkau bukan warna kulit atau agama aku tak nak kau. Itu kita tak boleh benarkan kalau itulah cara dia pilih KSU dia, dan orang yang terbaik untuk kementerian itu dah terlepas peluang untuk menerajui yang dah dilatih. Jadi apa usaha kita nak tentukan supaya menteri-menteri tak boleh buat keputusan itu. Okay. Jadi ini juga perlu kita tangani. Sama juga dengan ada setengah-setengah negeri dihantar pegawai itu pergi, ada serta, oh saya tak suka, you bukan orang daripada negeri saya, umpamanya. Saya rasa kita tak boleh. Sebab itu bukan cara kita menguruskan negara. Okey. Aira angkat tangan jarang-jarang dalam selasa minda ni nak menjawab. Dia belum belum cakap. Tapi saya nak bagi sementara nak menambah itu soalan yang saya tanya tadi kan. Kalau kita nak lihat reformasi perkhidmatan awam, kita nak melihat apa dia punya nak sebut apa rubriknya, tunjangnya. Macam mana kita nak melihat? Okay, saya rasa the Pandora's box yang Datuk buka ni saya rasa sangat menarik lah. Sebab siapa yang buka? Datuk Anis ya? Salahlah saya, tak apa. Ya, tak, ni catalyst kepada kita punya perbincangan kan. Tapi going back to saya punya point saya yang awal tadi tentang kenapa ada persepsi bahawa sesetengah reform itu sangat susah untuk diluluskan. Dan saya rasa mungkin kita semua pernah dengar this term deep state. Ataupun bahasa Melayu dia dah terpendam lah kita panggil. Dan suka ataupun tidak, this deep state ni sering kita attribute, kita tanya siapa deep state ni sebenarnya, kenapa kita ada di so-called deep. Dan saya rasa, saya percaya term ni mungkin datang masa pentadbiran Pakatan Harapan yang pertama, di mana bila mereka masuk ada banyak agenda-agenda reformasi yang mahu dibawa tetapi tak berjaya atas sebab-sebab bahawa ada di so-called deep state yang menjadi penghalang kepada reformasi institusi ini untuk dilaksanakan. Dan ada persepsi bahawa deep state ni adalah civil service, ialah pentadbiran awam yang pada masa itu at least belum biasa lagi dengan pertukaran kerajaan. Itu kali pertama kan 2018 tu di mana kita ada pertukaran kerajaan sejak kemerdekaan. Dan saya rasa pattern Malaysia sekarang iaitu kita dah ada pertukaran kerajaan beberapa kali dan semua parti sebenarnya dah rasa memegang tampuk kerajaan. In bigger picture saya rasa itu adalah perkembangan yang bagus untuk demokrasi deep state mengendur pada kacamata yang lebih mature. Tetapi what is the structure, macam mana state react ataupun the structure of the state ni, biasanya kita akan letak civil service tu as the state lah. Macam mana perkhidmatan awam go through ataupun experience pertukaran dalam kerajaan yang dah berlaku beberapa kali dan saya rasa akan berlaku lagi lah dalam election yang seterusnya. Sekarang kita semua dah mood pilihan raya kan. Jadi ini satu persoalan yang saya rasa sangat menarik. Dan banyak juga orang dah kupas dan tanya apa entiti yang kita boleh panggil daulah terpendam ni sebenarnya. Saya nak kupas ini sedikit dan saya nak minta Tan Sri dan juga Datuk Anis mungkin boleh memberikan komentar kerana ini based on personal observation ya. Deep state ini timbul sewaktu mana Barisan Nasional tidak lagi menjadi adikuasa dalam politik Malaysia. Bacaan saya ini personal observation yang tidak berlandaskan kepada kajian. Tapi saya merasakan, saya selalu sebut ini. Saya kata sewaktu mana kerenah Malaysia bersilih ganti Perdana Menteri dalam tempoh yang sama tu, tunjang kestabilannya adalah penjawat awam. Saya sangat menghargai itu. Sebab kalaulah tak kuat sektor awam ni, untung kita. Tetapi selepas itu berlaku, saya membayangkan, Tan Sri mungkin boleh mengiyakan, Tan Sri tidak lagi berada dalam struktur. Saya merasakan pada ketika itu, saya membayangkan PTD khususnya, dia melihat inilah masa untuk mengekang campur tangan yang Datuk Anis sebutkan itu tadi. Saya sembang-sembang dengan kawan-kawan, saya merasakan itu. Jadi mereka mula cuba mengikut go by the book. Kerana itu apabila menteri baru ada dua isu lah. Pertama, mereka tidak ada pengalaman. Dan mereka kuku belum mencengkap. Betul. Jadi PTD boleh melakukan ini, boleh lebih menyusun ini ya, kita anggap sebagai gatekeeper yang baik. Cuma Aira sebut masalahnya selepas itu, apabila siapa yang strukturnya lemah, dan selepas itu kes-kes yang kita dengar banyak soal Tan Sri, kita dalam laporan audit ni antara komen saya kan,
Tan Sri berada di situ, laporan audit ni setiap tahun kita tengok Sama isu je. yang sama. Ya, isu Ah, yang Tan Sri sama. dalam celah tu. Jadi biar saya. sila Tan Sri. Tan Sri dah tahu apa saya nak tanya. Saya ni telah memakai dua topi. Okay. Sebagai KSU, dua kementerian dan juga ketua audit negara. So saya nampak both sides of the coin. Sebagai KSU, itu saya cakap dalam perkhidmatan awam sebagaimana di mana-mana saja, leadership adalah key. Leadership bermakna bagaimana seorang KSU tu sebagai principal advisor kepada menteri boleh stand firm, berdiri teguh dengan nasihat yang diberi, sama ada dalam perolehan, dalam dasar, dalam segala apa sekalipun, sehingga tidak mengkompromikan soal-soal governance dan integrity dan soal image perkhidmatan awam. Itu memerlukan seorang KSU yang sangat berani. Ketika itu saya adalah KSU dan seorang wanita. Double jeopardy Tuan Syed, double jeopardy. Kerana bila saya menjawab jawatan KSU, saya sentiasa diasah mereka nak tengok where is my breaking point. Tapi saya ni pula jenis manusia yang selagi you asak saya lagi keras dalam hati lah. Bermaksudnya saya lagi nekat untuk membuat yang terbaik. Jadi saya telah memainkan peranan untuk menjadi penasihat kepada menteri sebaik mungkin tentang segala isu berkaitan dengan dasar, tata cara, dan alhamdulillah diterima. Tetapi ada juga masa-masa yang sangat mencabar, yang mana menteri mungkin tidak secara terbuka beritahu saya yang dia tak setuju, tapi dia beritahu semua orang lain. KSU ni yang paling keras kepala, Tak mau dengar cakap paling degil, tak nak dengar cakap saya. Lepas tu bila KSU ketika itu mendengar, dia kata kami fahamlah kenapa dia keras kepala. Pasal yang diminta saya lakukan melanggar segala peraturan. Jadi saya tak nak cakap di kementerian mana, tetapi sebagai seorang pemimpin, bukan saja kita jadi principal advisor kepada menteri dalam kementerian, tetapi kita juga mesti menunjukkan satu behavioral change yang positif kepada anak-anak buah kita. So it's not about what you know, it's how you carry yourself dan what kind of influence you can bring about to achieve the outcome. How can we train people to be like you? Okay, let me Sebelum watak satu, individunya satu, tapi tidakkah watak itu juga harus didukung oleh sistem yang intact dan tidak diganggu? Dan- Jadi pemisahan okay. kuasa semua dia akan boil down kepada politik, kepada institusi. Dan Tidak. insentif, struktur insentif Ya. juga. Ya, Tan Sri. macam ni ya, Tuan Syed, betul. Bila kita tak boleh elakkan, setiap kementerian ada menterinya dan menteri itu membawa the political dimension. Tetapi sebagai penjawat awam, kita perlu apolitical. Apolitical meaning kita akan laksanakan Serve the government of the day. directive serving the government of the day, tetapi menasihati menteri beginilah caranya yang kita boleh laksanakan untuk mencapai apa yang kehendak menteri, tetapi mengikut peraturan sedia ada. Menteri mana pun tidak akan kata no. Okay. Tetapi KSU tu dia pandai tak? Dia boleh tak? Okay. Dia sendiri kena tahu segalanya. Kalau menteri KSU sendiri pun tidak macam tidak berwibawa, memang akan hancur. Tapi Okay. lebih Kementerian penting saya tu. rasa, kalau ada komplain daripada menteri kepada KSN patut stand firm to support KSU. Dia jangan pula bila kata Ya. KSU saya ni tak nak dengar cakap. Ya. Transfer KSU tu dihantar ke Timbuktu. Ini Timbuktu. yang jadi masalah. Jadi Pernah berlaku, banyak ya. orang yang pegang jawatan yang penting tak berani nak buat benda yang betul sebab dikhawatiri dia akan disalah tanggapan dan dipindahkan ataupun ini yang saya rasa kenapa kita perlu satu peraturan yang menjaga. Sebab Yes. kita bercakap tentang independence. Jadi independence, kalau tak independence dah perkhidmatan awam ni, kalau
Ada orang boleh campur tangan, susun letak di mana, disusun, kawan-kawan dia jadi naikkan pangkat, orang yang sepatutnya ditelak ke tepi. Saya rasa macam mana nak kita wujudkan satu sistem yang tidak boleh ada campur tangan ini. Itu saya rasa penting dalam nak cakap tentang transformasi. Tuan Syed, Ya, Datuk sebut tu benar. Tidak susah untuk laksanakan. Tidak susah untuk memformulasikan satu code of conduct atau sebagainya, tetapi nak implementasi atau laksanakan akan jadi isu. Tadi Tuan Syed tanya saya berkenaan dengan teguran-teguran audit. Ketua audit. Biar saya jawab. Okey. Sebab saya sekarang pakai topi Ketua Audit Negara. Ya. Bila kita lihat tahun demi tahun laporan Ketua Audit Negara, isu-isunya, findingsnya adalah sama dan konsisten. Kita boleh tukar nama kementerian sahaja. Ya. Kerana ia berlaku secara sistemik. Kenapa begitu? Kerana budaya untuk mematuhi peraturan work procedure itu telah diabaikan kerana sama ada atas arahan atau nak percepatkan sesuatu proses, maka dia ambil jalan mudah. Tetapi perkara ini sekiranya, again back to leadership KSU dan TKSU, kita make sure, kita drum into them, kita tak akan benarkan, we will not tolerate any deviation from whatever procedures yang ada. InsyaAllah kita boleh minimize. Kita boleh kecilkan findings yang against the whatever procedures. Itu. Saya nak bawa satu dimensi yang mungkin kita belum sentuh di sini ya. Kerana ada elemen structural juga dalam hal ini, kerana saya lihat ada dimensi politik. Misalnya kita ada terlalu banyak kementerian. Kita bercakap soal delivery. Antara delivery kita kenapa lambat adalah kerana silos yang ada. Universiti punya kajian tidak diguna oleh Mardi. Ini banyak kali saya dengar, bukan hanya 2 institusi ini, macam-macam. TVET kenapa tak boleh dibuat dengan berkesan, kerana jatuh di bawah 12 kementerian. Dan kita sangat menggambarkan macam depan ni nak mengurangkan kementerian macam bukan realiti yang cepat kita boleh buat ni, kerana struktur politik kita sebegini ya, menjelang PRU yang ada. Dan bila bercakap soal delivery, nak meruntuhkan benteng-benteng ini, selagi inilah struktur politiknya, macam kecekapan itu macam akan sentiasa dihambat oleh kotak-kotak pengoperasian yang ada. Tuan Syed kata structure politik, you are right. If there is no political will, perkara ini tidak akan berlaku, di mana silos ini tetap akan wujud territorial. Betul. Tetapi kalau ada political will, dan saya pernah buat paper kabinet, memorandum Jemaah Menteri, bagaimana kita nak collapse beratus institut latihan kemahiran. Betul. Yang membuat modul latihan yang sama, dan masukkan bawah satu kementerian yang saya tak akan name, yang mempunyai yang terbanyak ILK ni, Institut Latihan Kemahiran. Perkara itu telah pun diluluskan di kabinet, tetapi bila tukar kerajaan tidak dilaksanakan. Yeah. So this is why the silos still remain, and it requires political will. Ini yang Datuk sebut kertas kerja bertahun tak naik, Aira. Ya, saya nak tambah sedikit tentang jumlah kementerian ni. Ya, jadi ini something yang saya pun selalu tertanya-tanya juga. Kementerian kita lagi banyak daripada India. Yang mana India 1 bilion penduduk. On one hand kita rasa tak logik, tetapi betul bila kita sentuh balik kepada struktur politik kita dan insentif politik kita, yang saya rasa we run on very bad incentive lah sebenarnya. Ya. Sebab kita kena tanya balik, bila kementerian itu diwujudkan, adakah ia atas dasar keperluan service delivery macam Datuk emphasize political tadi, expediency, ataupun sebab kita nak bagi nak politician satu kementerian. Ini kita belum cerita pasal timbalan menteri lagi. Timbalan menteri ni tak ada pun dalam mesyuarat kabinet. Kalau let's say ada menteri yang kena keluar negara ataupun ada kecemasan ataupun tak sihat, timbalan menteri bukan tak akan boleh, gantikan menteri wakil itu dalam cabinet meeting. Jadi saya selalu tanya, sebenarnya apa function timbalan menteri ni? Memanglah function tu ada dalam perlembagaan dan sebagainya, tetapi adakah ia betul-betul functional as a pembuat dasar, as a real deputy lah kepada, dan
ada sesetengah timbalan menteri tu sangat obvious diberi sebab politik. Sebab kena bagi something. Sebab struktur politik kita kena ingat, bukan sahaja kita bagi jawatan menteri itu kepada MP-MP yang menang masa pilihan raya, tetapi ada juga consideration hierarki dalam parti. Contohnya kalau you ketua pemuda, let's say you kalah pun masa pilihan raya, kena juga bagi something. Kalau bukan bagi menteri, bagi timbalan menteri. Kalau bukan timbalan menteri, kena bagi CEO GLC ataupun kena chair some state punya agency ataupun state body kan. Ini bukan reformasi pengetahuan lagi. Kita nak reformasi seluruh negara. Saya rasa penting sebab nak selesai satu isu tak boleh tengok kalau kita tak lihat secara keseluruhan. Sebab tu saya lama fikir, saya kata kenapa lepas 5 tahun sekali, lepas pilihan raya, habuan perlu ditaburkan. Ghanimah. Sedangkan kita nak bina negara, patutnya kita pilih orang yang terbaik antara kita untuk mengepalai, untuk mengetuai kementerian-kementerian ni. Kenapa tak kita fikirkan menggunakan teknokrat? Ada ketikanya orang macam Tan Sri Madinah, pengalaman yang dah ada mengetua hidup, dilantik jadi menteri, pegang jawatan untuk pada saya rasa yang dah ada track record mentadbir, melaksanakan, menghasilkan output yang diperlukan negara, untuk kita lihat bagaimana perkhidmatan awam tu menjadi lebih baik daripada orang yang tak ada pengalaman, tak ada track record diberi jawatan. Apa harapan kita untuk kita melihat perkhidmatan yang cemerlang yang nak kita capai? Datuk, itu boleh dibuat kalau political structure kita tidak sebegini. Tapi itu yang saya kata, reformasi kita kena ubah. Mungkin tajuk sasih minda lepas ni, kita nak kena betulkan political structure kita. Okey, Datuk, mari kita lihat framework perbincangan kita, taksonominya. Kita awal tadi bercakap soal bakat. Datuk Tan Sri banyak menyebut soal bakat kepimpinan. Tapi pada saya bakat ini juga perlu ada acuannya. Funnelingnya kena betul. Kalau funnelingnya pun tak betul, moldnya tak betul, kemudian kita dengar misalnya IGP bergaduh dengan Menteri Dalam Negeri, openly kritik campur tangan lantikan ketua balai, ketua daerah. Dan ini berlaku secara terbuka, dan calon yang itu nak tanding lagi ni. Saya ada kebimbangan besar kerana benda ni tak terbit dalam forum umum. Bererti acuan ni akan funnelingnya orang sebegitulah. Tak tahu bakat Tan Sri, bakat sebegitulah yang akan jadi apa lagi struktur politik. Saya dah sebut satu kementerian itu kan. Saya pernah waktu saya dalam government nak betulkan Suruhanjaya, contoh-contoh polis. Sekarang ni Suruhanjaya polis dipengerusikan oleh menteri. Jadi pegawai-pegawai polis yang serve di bawah IGP, you ingat dia nak hormat IGP ataupun menteri yang akan naikkan pangkat dia? Baik, political structure, bakat. Apa lagi yang harus kita tengok? Sistem, insentif. Maknanya kalau kita nak bincang tentang reformasi perkhidmatan awam, kita kena lihat 3 ini saja atau ada lagi yang perlu kita lihat? No, I think pada saya lah itu adalah the fundamentals. Okay. Tetapi back to apa yang saya kata, walaupun fundamentals telah sedia ada, tetapi pelaksanaannya sekiranya tidak mengikut spirit of pengujudan fundamentals itu, semua akan gagal. Dan siapa yang akan laksanakan? Diterajui oleh siapa? Satu, kalau sebuah kementerian mempunyai, macam saya rasa sangat bertuah kerana di 2 kementerian yang saya berkhidmat, saya telah mendapat menteri-menteri yang sangat faham, boleh mendengar nasihat saya, kerana saya ni agak kalau selagi saya tak dapat tu saya akan terus menasihati. Sehingga ada satu kementerian tu, mestilah saya cakap Kementerian Sains, saya dipanggil oleh menteri satu hari, because Musti ni dia ada dalam 30-40 agensi di bawahnya ketika itu, MDEC, Biotech Corp, you name it. So CEO semua ada dalam POSCAP dan semua. Dia kata, KSU, saya dapat aduan dari CEO. Diorang lagi takut pada you daripada saya. Kenapa you garang sangat? Saya kata, ya, saya bukan garang. Saya no nonsense dan saya laksanakan tugas supaya apa yang patut dilaksanakan. Dia kata, tak boleh begitu. Jadi macam mana yang berhormat?
You kalau marah-marah, lepas tu you sayang balik. Kata. Tapi maknanya what I'm trying to say is, apa cara sekalipun relationship antara KSU dengan menteri tu kena find the right niche. Yeah. Jadi kalau kita nak nasihat, ini political will ni penting. Kalau tak dapat political support, KSU tak boleh laksanakan apa-apa. Tan Sri banyak bercakap soal leadership tapi ia juga harus by design. Bukan by luck lahirnya kekuatan yang ada ni. Funneling yang membawa itu harus membina Leadership budaya by design keberanian. will fail. Leadership ad hoc will fail. Ya. But leadership by design yang kita pupuk dalam diri kita dan juga kepada followers kita. Tidakkah gambaran laporan masa Tan Sri jadi ketua audit tu menggambarkan ramai pemimpin kementerian lain tu bermasalah? Ya, Berarti betul. funneling kita di dalam membina bakat itu tidak melahirkan bakat yang saya jadi diperlukan. ketua audit negara, saya tidak segan-segan masa saya pengurusikan exit conference untuk reprimand dan tegur KSU itu. Dan saya kata perkara ini apa peranan KSU untuk menghindarkan perkara ini sedangkan ianya berlaku tahun demi tahun. Kelang kabut KSU nak jawab. Saya boleh perakukan, saya pernah duduk dalam exit conference tu. Datuk, it has Saya menjaga masa. okay. Sebab kita dah 45 minit, tinggal 15 minit Nak lagi. mencari jalan keluar. Nak mencari jalan keluar. Reformasi Sebab perkhidmatan Tan awam. Sri sebut tadi alumni PTD Tan Sri ada pegang tu. bincang kan. Saya sebut ni sebab saya ada saham dalam tu. Saya salah seorang Contributor. panelis yang beri pandangan. Mungkin Tan Sri boleh bagi pandangan berdasarkan apa yang dicadangkan untuk kita move forward. Jadi kalau kita nak bincang kemudian, kita boleh mendalami berdasarkan apa yang di Sekurang-kurangnya recommendation kan. dia dah captured, termaktub dalam perbincangan kita. Kalau diizinkan Okay, saya ini adalah hasil daripada pemikiran dan sumbangan daripada alumni PTD sendiri dan juga daripada pakar-pakar seperti Datuk Dr. Anis, siapa lagi, Datuk Sri Idris Jalla dan pelbagai pakar lah. If you don't mind, because it's in English, so I'll be very short now. Perspectives on civil service transformation. Number one, civil service transformation is not new, as I mentioned. Yeah. It has been going on from prime ministers to prime ministers. What is the ultimate aim is to have continuous improvement, which is essential across ministries. And it should be a national objective. And also it should be substance over branding. So we need to create a future-ready public service for Malaysia. So this is a quote, yeah? Transformation is a journey of continuous improvement, not a one-time event. So apakah strategic focus for a high-performance public service? Iaitu better governance, faster service delivery, smarter regulations, higher productivity, citizen-centric services and sustainable national development. So this is the kerangka perspektif untuk public service transformation. Action plan pula bagaimana? What are the action plans for public sector transformation? Number one, break silos and taboos. Kita cakap tadi kan, silos across ministries, terlalu banyak apa orang kata agencies dan departments, mungkin overlapping apa orang kata powers dan sebagainya. And then kita kena fully optimize government resources. Banyak yang redundant, yang saya sendiri tengok dan sebagai ketua audit negara, banyak duplication, wastage dan juga there's no value for the ringgit spent. Yang ketiga, Akta Iltizam. Now this is very important. Bila kita kata Akta Iltizam, it means that compulsory for organizations to periodically review and amend rules, regulations and procedures, remove outdated. Ini sedang berjalan, bukan tidak dibuat, memang dibuat secara skala yang besar. Yang keempat, productivity paradox, maknanya positive digitalization investments perlu dilaksanakan. Then innovation and creativity, ini banyak kementerian sekarang memang mereka encourage innovative thinking, creative solutions, dan laksanakanlah all those solutions yang boleh memanfaatkan negara. Dan akhir sekali, service delivery online enhanced.
Kita ada banyak apa orang kata app dan sebagainya kan, tetapi how much of it is actually being utilised efficiently, and whether it is working or not, kita kena survey dan pastikan kita dapat feedback. So inilah perkara yang sebenarnya telah apa orang kata dilaksanakan oleh PTD Alumni dengan pelbagai sumbangan daripada pakar-pakar dan dalam PTD Alumni itu sendiri. Diterima atau tidak? Diterima dan sebenarnya telah pun diserahkan pada Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Bercakap soal produktiviti ni, saya sebut tadi Tan Sri, produktiviti sektor awam ini, ukurannya sekurang-kurangnya orang di media macam saya tak nampak. Kita tak boleh nak akses untuk mengukur, nak mengatakan bahawa sejak 5 tahun lepas kita improve. Okey, macam ni ya. Saya harap saya cakap ni okeylah kerana saya ni apolitical, orang yang tak ada apa-apa interest. Kalau kita tengok dulu pada satu ketika ya, we know who the Prime Minister was. There was this pemandu. Pemandu setiap kementerian ada KPI yang sangat-sangat orang kata rigid. Rigorous. Not rigid. Rigid you cannot. Not rigorous. flexible, ya. Dan setiap menteri, setiap KSU kena menghadap Perdana Menteri untuk laporkan setiap tahun pencapaian KPI tersebut. Sekiranya tidak tercapai, ada satu mekanisme dipanggil Putrajaya Inquisition. We know the Spanish Inquisition bermaksud kalau you buat sesuatu yang tidak orang kata tidak mencapai apa yang sepatutnya objektifnya, you kena jawab di depan High Council. Ni bukan High Council, depan Perdana Menteri. Jadi semua menteri dan KSU masa tu KPI melambung-lambung. Dan masa tu juga ada pemudah, Datuk kata, antara perkhidmatan awam dan juga private sector. So perkara ni semua it was so good at that time. Dan saya kata hasil daripada itu dan sebelumnya, perkhidmatan awam kita hari ini, kalau bukan nombor 1 itu selalu Singapura, mungkin nombor 2 lah dalam Asia Tenggara. Rantau ini. So kita patut bersyukur dan kita perlu revisit, Tan Sri. Tetapi adalah bad apples itu kecil, jangan extrapolate to the bigger perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam kita antara terbaik dalam rantau ini. Dan kenapa negara kita ini, like you said, kalaupun ada elections, ada hung government, this country will move like clockwork. Tak akan ada apa-apa disruption kerana perkhidmatan awam kita akan pastikan negara selamat. Dan itu sangat sukar dilakukan dalam struktur yang ada sekarang, Datuk. That's what I just said. It is moving and it's berarti working. Dalam struktur yang ada ni, kita tak boleh mengharapkan lebih daripada apa yang kita, adakah itu agak pesimistik untuk saya katakan begitu? Ya, tapi pada masa yang sama yang merisaukan kita sebab those bad apples yang ada tak ramai, tapi bad apple ni dia pandai mencari dahan untuk dia berteduh dan berpegang pada pohon-pohon besar ni, dan pohon-pohon ni juga menggunakan bad apples ni di kelilingnya untuk dia terus nampak semua rotten to the core. Padahal apple tu pun dah rotten. Dan pokok tu pun dah rotten to the core. Sebab tu ada kata Upton Sinclair, kalau kita nak mengubah ni, dia kata it is difficult to get a man or woman to understand something when his salary depends upon him not understanding it. Buatlah macam mana pun, sebab ada orang lain bayar dia untuk dia buat apa yang dia nak buat. Sebab itu walaupun dah hampir sejam, topik yang paling saya gemar nak sentuh ni adalah bab governance. Saya tak sebut lagi. Itu mungkin kita guna, bawa Aira sekali lagi untuk kita bincangkan khas tentang cabaran dalam nak jaga tata kelola dalam perkhidmatan awam. Saya paradoksnya, kerana kita dah hampir mendarat untuk episod ini, Tan Sri menyebutkan contoh antara kaedah yang rigorous yang boleh benar-benar kita mengukur. Dan dalam era kepimpinan itulah paling banyak
pengenalan pendekatan anti rasuah pada era itulah. 7, 8 ada pelbagai. Tetapi era itu jugalah berlaku 1MDB. Saya ini menyebabkan orang macam saya rasa Sebab itu saya rasa kita kena lihat kan perkhidmatan awam bukan hanya jentera engine, dia adalah juga public face. Dalam kita nak bina trust, kalau kita tak boleh ubah masalah-masalah yang saya sebut tadi supaya orang mula trust balik, percaya bahawa mereka ni berkhidmat akan memberi perubahan, bukan hanya mengikut apa kehendak political master, dia untuk rakyat. Aira, trust nanti Tuan Syed, izinkan saya. Yeah. I have to set the record straight. Okay. Despite all the achievements, the KPIs yang ni, and you said yet 1MDB berlaku. You have to separate the two. 1MDB berlaku tu bukan Di luar perkhidmatan awam. perkhidmatan awam. Betul, saya setuju. Bukan langsung perkhidmatan awam. Saya sebagai ketua audit negara dulu, saya tahu. Saya juga nak Jadi jangan kita jangan kaitkan dengan perkhidmatan awam, dan jangan pula perkhidmatan awam terpalit dengan fiasko 1MDB. I have to put the record straight. You can put your record straight, but I disagree. Why? Kerana perkhidmatan awam ini to service the rakyat. At the end of the day, what are we looking at? Prosperity. Apa artinya prosperity kalau kemudian dia bocor? Jadi rakyat mengatakan kita menjimat di sini, kemudian dibocorkan di sana, dan hari ini Tan Sri, kita sudah membayar 50 bilion untuk satu usaha yang rigorous, cuba menutup kelemahan-kelemahan yang ada, dan kita menerima kemakmuran yang kemudiannya bocor. Okay. Tapi Aira, sebenarnya Tuan Please Syed, set the record straight. Yeah. tak, saya rasa 1MDB adalah masalah yang kita rasa impak dia sampai hari ini, tetapi the cost dan juga kenapa 1MDB tu berlaku, saya rasa it's not a failure of kita punya civil service. Itu saya setuju dengan Tan Sri. Tetapi ada, okay, firstly saya rasa kuasa Perdana Menteri di Malaysia yang terlalu luas, ya, dan the fusion of Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri yang pada hari ini masih berlaku, ya, pada hari ini masih berlaku, itu adalah masalah, again, masalah struktur, masalah budaya politik, masalah insentif structure yang saya rasa dah lama kita tak betulkan, ya. Dan AGPP amendment yang akan dibawa pada hari ini, itu adalah memang salah satu pintunya, daripada faktor kenapa 1MDB tu boleh berlaku dengan cara sebegitu, di mana Perdana Menteri boleh sesuka hati menukar peguam negara, dan itu adalah a fault of history lah sebenarnya. Kita tak pernah pindah perlembagaan kita yang memberi kuasa pendakwa raya tu kepada peguam negara juga. Jadi itu antara faktor yang paling besar, saya rasa. Dan 1MDB adalah satu is a stain on our history, tetapi without 1MDB, kalau 1MDB tu tak meletup, kita takkan ada conversation tentang perlunya atas pendanaan politik, tentang pemisahan kuasa antara AG dan PP. Dan itu adalah usaha yang memang kita kena perjuangkan sampai kita dapat. Sebab kalau tak, another 1MDB akan berlaku. Saya tidak mengatakan, sebab tadi Datuk timbulkan soal trust. Dan persepsi awam adalah mereka akan melihat governance kerajaan ni sebagai satu entiti. Dia tak tahu perbezaan. Dia tak tahu. Sebab kita harus nak bina balik. Jadi dia kata paradox, termasuk juga istilah yang kita gunakan. Especially bila dalam lembaga pengarah 1MDB itu ada pejabat-pejabat awam juga yang duduk. Jadi dia krisis kepercayaan tu. Sebab moving forward, itu saya rasa mungkin paksi yang keempat yang kita kena bina. Sebab saya sebutkan tadi, bakat, definitely kita perlu. Sistem, political structure juga perlu diubah, dan ini yang paling mungkin remote lah daripada realiti kita, macam mana kita nak ubah ni jauh. Dan saya sebutkan juga tadi soal sistem yang diyakini, kerana kalau ada bakat, berapa ramai Tan Sri Madinah yang ada. Itu yang saya satu benda sebut di awal kan. Kita beruntung, tapi how do we create more? Nak clone kan. Bukan count on our luck je lah nak dapat itu maksud saya kan? It must be by design. It cannot be by luck. Kebetulan dapat Mojo dapat jadi ketua audit. Jadi itu satu benda yang kita harus bina bersama, dan nak membina trust itu, ini satu realiti juga. Ia perlu digambarkan. Jadi apabila
nampak seperti sengaja dilengah-lengahkan pemisahan kuasa AGC dan PP, Akta Dana Politik, dan ini perbincangan awam kan. Saya nak menggesa supaya rakyat menjadi suara yang menekan, Betul. Yes. supaya menyegerakan. Ya. Sebab kalau besok tukar lagi Perdana Menteri, gambarannya Tukarlah lagi. makin lambat lah. Kita kena mula daripada zero. Itu yang saya risau. Kita kena ada susulan kepada topik ini. Datuk nak Boleh. sambung apa? Tajuk selepas ni kita macam apa? Governance. Saya rasa Tata kelola. governance kita dah bincang yang Banyak lebih kali. mendalam sebelum ini, tapi dalam konteks pengetahuan awam, campur tangan politik itu yang perlu kita tak boleh lagi kita nak skirt around. Dia I think kena head on, kita kena sebut apa isu dia sebenarnya, sebab ini akan melukakan, dan permataan awam yang ramai yang buat kerja baik turut terpalit. Hanya 2-3 bad apples ini yang terus bergayut di pohon-pohon rendang yang untuk kebaikan mereka. Saya rasa kita kena expose, kita kena tunjukkan pada rakyat bagaimana ini boleh meruntuhkan negara. Sebab kalau tidak, kita tak boleh assume rakyat faham apa yang sedang berlaku, drama-drama yang diwujudkan di depan. Ini masalah dia, kita rekrutmen ni. Sebab tu saya pergi balik pada rekrutmen dia. Bakat yes, tapi masa kita rekrut, kalau tak buat psychometric analysis yang betul, you ambil segala bipolar, segala orang yang ada split personality, di depan dia bukan main baik, mulut manis, tapi di belakang dia yang akan mencuri segala apa yang ada dalam negara kita. Itu bahaya yang perlu kita tangani daripada awal. Masa dia mula masuk, dah jadi KSU esok ni, dah tak. Kita bincang dulu dengan Puan Rahman kajian yang dia buat 2002. Dia kata 30.5% pelajar mahasiswa yang dia survey kata kalau mereka diberi ruang dan peluang, mereka akan terima rasuah. 30.5% yang dia survey 2002 hari ni ada mungkin dah jadi ketua pengarah kat mana-mana. Bayangkan kalau benda ni tak kita tangani segera. Kalau kita ada masa, nampaknya kita tak ada. Tapi kita akan ada boleh tema susulan. Nak melihat governance itu dan bagaimana loopholes yang ada ni, kelemahan-kelemahan ada ni boleh kita gesa untuk dibawakan untuk menjadi dasar selain daripada PTD alumni, dan juga beberapa pengalaman negara lah saya sebutkan tadi mungkin sepintas lalu, sebab kita banyak merujuk kepada PTD. Pengalaman negara seperti Perancis misalnya meniadakan kerana gesaan daripada rakyat ni, bottom up. Saya tak pasti itu realiti di Malaysia atau tidak, tapi kita memerlukan tapi masa lebih panjang lah. NACP 115 inisiatif tu, banyak benda-benda loophole tu dah kita cuba tapi tak dilaksanakan. 115 inisiatif tu. Jadi itu atas bahu siapa? Pentadbir, pimpinan agensi ataupun menterinya? Boleh saya kata no comment. Tak boleh saya nak maksud dia. Datuk Saya biar Aira yang Aira jawab. jawab. Datuk yang tulis NACP tu. Tapi tak Datuk dilakukan. Affan. Itu boleh jadi satu topik lain untuk kita bincangkan. Saya nak ucap terima kasih kepada Tan Sri, kepada Aira dan juga kepada Datuk Anis. Itu niatnya di Selasih Minda pun. Kita nak membuka laluan untuk kita melihat dan meninjau apa tema-tema susulan supaya akhirnya benar-benar boleh menjadi sebuah bual bicara yang bersifat policy advocacy. No holds barred. Terima kasih Tan Sri kerana hadir. Aira juga terima kasih, jangan serik. Datuk ni dia resident panel. Apa-apa pun nanti besok dialah yang akan dipertanggungjawabkan. Accountability. Dia bahasa Melayunya accountability, tanggungjawab. Tanggung dan bertanggungjawab. Tanggung dan jawab. Okey. Dia ada orang dia tanggung, dia tak mau jawab. Itu juga cara. Walaupun tadi ujung-ujungnya Datuk kata boleh tak saya tak nak komen. Itu tak apa, kita akan paksa dia komen di belakang tabir dan kita buat khas untuk itu. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang setia bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.